Duta Amerika Syarikat ke Malaysia yang baru Paul W. Jones berikrar akan berusaha memperkukuhkan lagi hubungan antara dua negara. Jones melapor diri di pejabatnya di Ibu Negara hari ini. Katanya Presiden Barack Obama dan Setiausaha Negara Hillary Clinton menggalakkan beliau untuk menjalin hubungan yang harmoni dan mengadakan perbincangan dengan semua pihak. Beliau akan memulakan tugas secara rasmi setelah menerima watika pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Katanya antara perkara yang mahu dilakukan ialah memastikan perbualan atau perbincangan dengan Malaysia dibuat secara meluas supaya persefahaman dapat dipertingkatkan. Beliau juga tidak sabar untuk mengadakan perjumpaan dengan pemimpin perniagaan dan syarikat Amerika Syarikat di Malaysia untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan meneroka peluang dan potensi perniagaan baru. Beliau pernah ditugaskan untuk pelbagai tugasan mencabar di Asia, Eropah dan Amerika Latin. Sebelum dilantik sebagai duta ke Malaysia, beliau memegang jawatan sebagai timbalan wakil khas ke Afghanistan dan Pakistan dan pada masa sama sebagai timbalan penolong setiausaha negara.